Kalau kita tengok kan, orang-orang yang kena scam ni, duit mereka hilang. Tujuannya mereka apa? Tujuan mereka nak dapatkan balik duit mereka. Pihak berkuasa buka kertas siasatan, kemudian menangkap pemilik Kalda akaun. Saya tak kata tak betul. Kalau kita nak memberikan hukuman pun kepada pemilik-pemilik akaun ni, takkanlah sampai kita nak buat satu pendakwaan yang berulang. Bayangkanlah satu pemilik akaun yang telah melakukan kesilapan memberi akaun bank kepada satu scammer. Satu kali dia bagi. Tetapi scammer tadi gunakan transaksi sebanyak 100 transaksi. Dan akan ada masa-masa yang membuat laporan. Bayangkanlah ada 100 laporan. Daripada 100 laporan tu, 50 dibuka kertas siasatan, 30 ada pendakwaan. Bayangkanlah dia didakwa di 30 tempat. Dengan satu kesalahan bagi kad satu kali. Dia ni dah lah susah. Bertambah susah dia. Ya benar dia ada melakukan kesalahan. Tetapi wajarkah dia dihukum secara berulang? Sedangkan dalam Perlembagaan Persekutuan terdapat artikel 7/2 yang mana mengatakan bahawa spirit perlembagaan adalah tidak memberikan satu pendakwaan berulang kepada mangsa. Sebab dia melakukan kesalahan itu satu kali. Tapi didakwa 30 tempat. Jadi adalah tidak adil kepada dia. Dalam keadaan dia ni tidak mempunyai niat.